Kan? Hai. Cakap hai Zola. Guys, Zola bersama kami hari ini. Hari ini kita nak pergi glamping. Dia nakal. Oh, tu ada air nice tu. Zola datang dengan kita orang ni. Pergi makan dulu dekat IOI. Kita makan apa guys? Nak makan nak. Salah. Kefra. Zola weh guys. Let's go. Kita pergi makan dulu. Bisingnya bag ni. Hai babes. Sekarang ni kita orang tengah kali ni kena zoom banyak kat luar dah. Hi guys. Thank you babe. Punya nagis lah ni. Jangan jangan judge. Emergency tu tak emergency. So guys, kita orang sebenarnya pergi 1 malam je, tapi Zola buat macam 5 malam guys. Ni semua barang-barang makan. Itu ada telur. Yeah. Nak ikut Zola cari parking. Hai guys. Hai guys. Kita orang berempat kali ni. Saya bertiga je doh sepanjang 6 bulan ni. Ya weh. Hari ni ada Zola. Alamak, ada orang tonton makan. Claudia marah. Mana? Tolong take over kamera kita. Aku ada soalan lagi mak. Zola, apa? Kenapa Zola kat sini? Zola semua cerita sikit. Zola, cerita sikit Zola. Saya ada dekat sini awek. Saya dekat sini sebab saya cuti seminggu, patutnya dah habis. Panas situ, panas tengah. Sepatutnya dah habis intern tapi extend guys. Sampai bulan 10 guys. Sangat bulan tu. Tak kita orang lagi seminggu lebih je. Diorang lagi seminggu. Azwar lagi 2 bulan. Saya dah habis. Saya nak jadi kaya. Mana bagi jadi kaya? Mana jemputkan jadi kaya? Okay, so Azwar dengan kita orang sampai esok. Sebab dia cuti seminggu. 2 hari dia kita orang. Tahu tak harus sangat. Sebab Azwar sudi nak jumpa kita orang. Kenapa tak? Azwar jangan berbeza guys. Dia kurus. Bebas. Slim. Okay. Sudah. Bye. Jumpa Kita sekejap di mana ni nak makan? Pergi makan. Nak makan di IOI guys. Kita dekat kedai apa? Okay. Hai guys, so kita orang kat K-Fry. Ini lama gila kita orang makan K-Fry. So sekarang ni kita berempat. Dulu macam 6 orang kan. Dulu kita orang duduk kat belah sana tu. Alah, tak nak. Sebab Aina cantik sangat. Cakap. Okay dah. Nak makan apa? So kita orang nak makan Azwar. Dia sebenarnya cakap Nak makan buah. kita cakap Azwar tu tengah main menu. nak makan apa kan. Lepas tu apa Sukiya. So malam ni makan banyak. Kita orang nak BBQ. Lepas tu macam nak best tak. Lepas tu K-Fry. K-Fry semua orang on ni guys. So dah lama gila. Lama gila. Last 2 years kot. 2023 kot. Ayah. Ya doh, bila tahu. Aku rasa 2023. Cantik hari ni. Tapi kena zoom. Ni dah zoom out lah. So, kita orang tengok menu. Yes, lepas tu Zola. Lepas tu nanti kita orang update kalau makan dah sampai. Okay guys, dia ni asal orang tanya je posing. This is video. Okay, cakap. Aina cakap. Hai guys, hari ni kita bersama Azwar setelah 6 bulan. Lepas tu satu makanan kita orang dah sampai. Lapar ke? Lapar teruk. Zola mesti lapar. Zoom sikit. Nasi kau makan buah. Begitu. Nak jual tu kat rumah boleh tengok. Lepas tu lapar balik. Lapar balik kat rumah. Ni makanan pertama kita orang, rice ball ni kan? Tuna rice ball. Aina bersama tuna rice ball. Untuk mayonis. Second Aina sampai. Sekejap bukan Zola. Ini semua craving budak pulau. Pulau. Kita nak langsaikan craving. 6 bulan ya? Mana kau boleh jadi kita 6 bulan? La ilaha. Sampai yang kepuk.
Tanpa yang gepuk. Dia punya main. Gila lah. Hati yang kental je boleh. Hati-hati yang kental. Makan cari Guys, ayam kita dah sampai. So sekarang kita dah ada nasi, ayam garlic. Tunggu gini Azhar punya guys. Sedap gila ramen dia. Wepeng. Gola. Benda lapar sangat benda tu. Nantikan. Tadi habis. Nyamuknya. Pulau balik ke bandar. Aku dah kurus guys. Kalau korang nak tahu. Dah turun 10 kilo. Wow. Ni guys nampak sedih gila tu. Masa untuk ayam. Adeli. Guys, this is the spread today. Terima kasih. Kita makan guys. Sedapnya. Aku nak makan 3 setengah dah. Okay, sebab tadi mango. Kita 3 setengah. Mango tak ada. So kita orang ambil. Kenyang sibuk nak asingkan ni. Kau 3 setengah. Nak guna sudu kau jangan. Nampak. Okay guys, so ini kita punya operan. Okay guys, ini adalah taktik kalau korang datang ke K-Fry pada hari weekdays. Korang kena dekat studio, okay? Lepas tu start pukul 3 sampai pukul 5. Saya kena ada topik untuk borak dan seorang-seorang kena jawab. Kau jawab dulu. Kau tengok berapa banyak diskaun kita orang dapat. Daripada 188 harga asal sebenarnya. Weh, jadi RM150 je guys. Weh, hebat. Kita memang nasib baik kita tengok. Sekejap aku nak masuk dia ada. Kan, sana. Jalan kan? Belum. Dah kau. Okay. Jangan ada putus ni. Wah, ada orang mandi sungai. Dah sampai. Wow, betul-betul natural break guys. Masuk sini. Sampai. Alhamdulillah. Mana reception? Atas ni? Ke kafe ni ke? Oh ni reception. Hello, kita dekat Monkeys by the river right now. So dekat situ. Betul-betul sebelah sungai guys. That is our glamping site. And then bawah ni ada sungai. Cool. Sangat best. And tak ramai orang sebab kita orang datang weekdays. That is Dina and Claudia. Kita dekat hari Selasa, tengah minggu. Betul? Azhar dengan Nisa tengah kat reception. Check in. Dia punya ni weh. Dia punya camp. Oh, dia ada hammock lah. Ya, betul-betul. So, ni lah dia punya surrounding dia. Tak ramai pun guys. Ada 2 kereta je kat sini. Kau dan aku. Kau dan aku hanyalah satu. Tak
kira apa? Jom tengok dia punya tu. Ni ada orang je. Hari ni glamping. So that is our name. Bakawali 1. Bakawali 2. Azwaliza. Azwaliza Bakawali 2. Okay. Wow. Ni Bakawali 1. Kita punya yang depan. Yang mana? Yang satu lagi tu? Depan. Bawah. Bawah ke? Bawah. Ni yang sebelah sungai. Wow. Dia akan bagi fire starter. Oh. Tanya dia ada fire starter ke? So reception kan nak tutup kan? Faham? So nanti dah tak ada orang lah kat sini. Tapi ada depo untuk security. Macam let's get into our campsite. Okay, see you guys. Kita orang ambil bag kejap. See you guys dekat dalam kemah. Kita akan Okay, semua sedang mengambil bag masing-masing untuk masuk ke kemah. jom kita pergi ke arah. Okay ke? Semua dah ambil barang? Air dah? Air dah? Air belum. Nak ke nak aku ambil? Kejap lagi. Nak ambil. Aku boleh je ambil. Tangan aku kosong. Kunci. Wait ah. Okay. Kita ambil air kejap. Oops. Sekarang tengah hujan guys. So doakanlah kita orang punya kemah tak rosak kerana hujan. So this is the view. Ini tempat punya, maybe tempat kita orang akan bakar-bakar ni. Ini wah, betul-betul dekat depan ni. Senang nak bakar-bakar. Okay, this is our glamping guys. Home for the night. And tomorrow kita Bakawali. Tengok. Sekejap nak ambil rakam. Nak rakam jiwa. Okay, buka. Wow. Hello guys, this is our room. Wow. Wow guys, betul-betul tepi sungai guys. Can you see the view? Betul-betul tidak tepi. Betul-betul tidak tepi. Apa tu? What is we call it? What is we call it? Okay, semua sedang settle down. Tak barang. Wow. Gila. Yay. Extend lagi semalam. Very best guys. Assalamualaikum. Bukan kita Okay. Oh yalah. Bagaimana kau nak macam ni juga kau? Oh, air dia tak ada. Air dia tak dalam pun. Tak. Air tu. Boleh je nak mandi sekarang. Menarik tutorial. Best lah guys. Kita orang punya ni betul-betul kat depan tempat bakar-bakar. So malam ni kita orang conquer kat sini. Malam ni kita orang conquer kat sini. Dua campsite je kan ada orang. Besok ada satu tapak. Satu tapak ada orang Tapak. Dia bawa kemah sendiri lah kot. Wow, menarik guys video. Lah guys. Ada hammock lagi. Esok kita boleh berjemur kat sini. Kita. Boleh ambil gambar weh. Kita baru ambil video, kita tak ambil gambar lagi. Okay, kita orang ambil gambar kejap guys. Oyo. Baru nak balik. Mana Aina? Best ke? Alamak, ada ikan ke? Banyak weh ikan tu duk mengikut. Ya? Dia ambil kamera. Tinggal kamera kat luar ni. Best ke Aina? Yes. Nanti besok kita mandi. So, ini tengah chill dalam kemah. Apa?
Hai guys, dah malam. Sekarang dah pukul 7.32. Kita nak start membakar. Jangan masuk kipas kat atas sini. Dah baik dah kan? Tengok lah. Kita kena check angle macam tu. Hai guys. Sekarang pakai jam nak tutup. Sekarang ni kita orang tengah edit api. Tapi tak edit-edit. Tak apa-apa. Drive. Kenapa? Kita ada method. Aina ada bawa baby oil. Doakan kami guys. Boleh membara. Arum samsung. So guys, nampak tak ada cahaya api? Nampak tak guys? Nampak ada. Aina. Guys, kita orang masih dalam usaha untuk membakar. Dia saya bawa, korang tengok Ui. Nampak tak guys? Yang berjaya. Tapi jangan risau guys, kami tetap akan makan ayam. Sebabnya kami ada tu teknologi. Jadi ni ayamnya. Ni ayamnya. Lepas tu ni macam tempat makan lah. Kita berempat. Lepas tu kemah kita orang tu belakang tu. Apa tak yang ada lampu lilap-lilap tu? Dia ada marak dia sampai di belakang. Bawah ni dah sungai ni. So dia sikat singki. Singki je lah guys. Bilik air betul-betul belakang. Cantik sikit. Bilik air betul-betul tu yang tu. So adakah kita akan makan ayam hari ni? InsyaAllah. Faham? Tak. Adakah kita akan makan ayam arang ataupun ayam peng? Ayam arang. Ayam arang. Hai guys, kita punya api dah start. Sekarang ni kita nak start bakar ayam. Wow. Ni guys ayamnya. Ui, nampak sedap guys. Nampak tak? Wow. Tak nampak guys. Oh, nampak. Cang. Okay, ayam kita ni melihat Jatuh. bagaimana kita akan memasak ayam pada hari ini. Ayam ni actually dah separuh masak guys. Okay, untuk so memudahkan sebab kita girls. Yes. Itu taktik dia guys. Kita nak buat rasa-rasa guys. Nak bakar dia. Nampak sedap guys. Cucun. Nanti kita pekatkan kuah dia dalam pan. Oh, ini ayam ni mesti kita orang makan dah semalam sebenarnya. Ni batch pertama babe. Tadi yang kita makan batch kedua. Mungkin ni rasa dia lagi pekat. Faham? Lagi marinated ni. Oh, bestnya. Dia masak. Okay, Cawan nak tengah buat apa sekarang? Okay, sekarang ni saya tengah panaskan lebihan perapan supaya jadi sos. Wow, yums. Look it. Jap. Wow guys, nampak sedap gila. Yums. Ayam. Okay, so Icawan dia tengah buat. Susah. Buat alam. Tapi tak apa guys. Kita orang nak makan ayam ke atas alam. Yes. Dia kalau nak smoky dia tutup kan. Smoky. Tu kita punya ayam. Kalau korang boleh nampak guys, boleh nampak sedap guys. Kapi guys. Tarik susah sikit lah. Macam aku. Ya. Kena kemas lah dekat ujung. Kena dia masuk dalam. Ada orang tiba-tiba masuk dekat dalam tempat api, babe. Ini adalah kita punya makanan malam ni, guys. Kini beli zoom. Tiba-tiba dia ada menyipai. Smoky. Oceh. Ni nak lipat kak? Lipat orang. Atas. Macam ni bintang. Macam dia tengah apik. Nampak ke saya?
Ni apa, Beb? Video ke tanti? Mana? Ina. Okay guys, Aina sedang beraksi. Aku tak tahu apa aku buat. Aina, menu air hari ni apa? Sebab ni kat Susu nata mango. Mango. Aku tak tahu apa aku buat, tapi aku buat lah. Dia akan buat style Suka hati aku. style suka hati dia. So sekarang sekarang ayam. Boleh? Dah siap meh? Masa boleh masak kat situ ke? Oh faham. Betul-betul. So sekarang sandwich dah siap. Aina tengah buat air. Sedap. Sedap. Okey. Ayam dah siap bakar. So kita orang punya last menu Yo. apa? Sama apa? Spaghetti aglio olio. Instant lah tapi. Nampak tak? Dekat tepi Zola tu. Itu kami akan guna tu. So, macam mana Aina? Progress rasa macam mana? Aku tak tahu lagi guys. Kita cuba yang termampu. Ini lama ni kita nak tunggu. Dalam kolej. Oh, Dia nak buat. alah. Oh, kau cakap nak buat dalam tu. Faham? Itulah aku tanya tadi. Buat dalam tu, dalam jug tu. Kan? Tuang je lah semua dalam tu. Guys, Ni air ni buang. tu air masak. Ni, aku basuh dulu. Sekejap, aku basuh sekejap. So tuang je. Kita guna 3 bahan je boleh buat air ni. Nata di Koko tu koko. dah manis sikit. Ni dah manis. Susu dengan air. Kita boleh makan dulu ni. Wow, yum. Nak tuang semua Boleh lah, seorang nama. Jadi saya kalau lebih pun rasa mangkuk yang lebih. Faham? Betul. Susu betul semua Buat apa pun nak buat. Itu resipi kau nak. Kita okey kan? Dia tak cukup. Tapi macam koktel lah basically. Koktel pun letak susu ni ke? Nak gaul spaghetti dalam apa? Kau ikut lapeng tu. Tak tahu lah apa yang aku buat tapi Boleh. Tambah air batu. tambah ais. Masuk juga dengan chicken. Benda apa? Sos. Ni, ayam. Kita cheese kat bawah sikit main ni. Wow. Kalau tengok daripada colour tu macam meyakinkan lah juga sebenarnya. Bismillah, doakan yang terbaik. Tapi macam sedap je kombinasi tu. Sedap. Sedap tu guys. Sumpah. Pandai kamera. Guys, sedap tu. Tak, sumpah kau rasa weh. Sumpah rasa. Sumpah macam koktel. And tak ada gula pun. Azul akan buat taste Sebab test. Nata di koko ni kan ada air. Dina rasa dulu. Nak makan. Kau makan dengan nata di koko tu. Itu dia punya punca. Oh, okey. Okey je kan? Macam koktel kan? Tak. Bahasa. Okey je kan? Sedap. Dua bahan. Okey guys, kalau korang nak jimat, korang Ini yang paling simple sekali. koktel paling jimat. Korang beli susu cair dengan nata di koko je. Korang 1 mix, gallon, 1 tambah gallon. air sikit. That's all. No need buah. Sedap guys. Okay, ni yang paling hikai lah boleh buat. Berjaya. Tapi
Jadi, ini okey. Mari kita makan. Dah makan. Kamu dah. Ya, aku nak air. Ni aku buat air. Aku buatkan air. Bila ni boleh makan? Aku buat air kan. Dah lapar sangat. Narik Dah makan dia dah yang betul ni. Dia kena makan nasi tu. Parang. Dah masak ke? Kucing turun. Babi ya? Ya doh. Aku makan sini tadi. Good morning guys. Sekarang dah pagi. Nampak tak? Sekarang ni kita orang berdua je yang dah bangun. Ada Zola. Nampak baju Zola dah basah. Jadi kita orang main dekat bawah tu. Lepas tu kita orang lapar. Jadinya sekarang nak makan sandwich sebabnya apa nama dia? Apa nama? Breakfast pukul 9.30. Sekejap guys, saya taklah kat sini. Boy. Ni guys. Langkah. Uyo, air masuk. Lantai dan lantai. Lapar. Aina dah bangun guys. Kat depan pintu bilik. Belum. Apa tak guys, Aina setelah beberapa kali saya kacau hidup dia, dia baru nak bangun. So, kat sini ada kucing ni daripada semalam lagi. Kucing hangus ni. Sejuk kan? Air dia pun sejuk, tapi sebab air dia tak dalam, jadi tak sejuk sangat. Faham tak? Dia tak basahkan kita sampai kat sini ada lebih ayam sikit. Jeng. Oh, jangan. Tak bisa. Dia budak ni dia memang tak nak bangun. Best gila katil tu. Tak ada benda je yang buat katil tak nak balik. Katil yang best sangat. Dia tak nak balik guys. Dia tak nak balik. Nampak mata dia memang macam kapus. Kat matanya ha. Tapi bad luck lah. Allah Lepas tu boleh bangun tau. Kalau tak lapar tak hangat. Memang. Bahaya dia kat sini. Bahaya banget. Kalau tak ada RM100 boleh. First time Dina, orang kejut dia tak gerak. Kau kecikit aku ya tadi? Aku cekik kau.
Apa dia? Asyik aku guna selimut. Macam gini dong. So dia tak gerak literally kan. Macam nah, saya Tom. Tak gerak no. Oh, kau sedaya. Azhar dah dekat sungai. Okay guys, hari ni kita nak mandi sungai sikit. Nak turun. Stop guys. Ada yang terjun daripada sini kan? Ni nak terjun guys. Ya. Okay, so ni lah ada sungai. Cuma gila ada ikan guys. Nampak tak? Tadi Azala duduk kan? Ikan-ikan tu ke rumah Azala memang macam Aquaman. Wow. Azola dia memang nature je sekarang. Sekejap. Pegang. Ini cawan. Wow. Jom. Oh, cantiknya. Boleh pacak dalam air? Boleh, babe. Ini bukannya tak boleh kena air yang kaki dia. Guys, lawa gila tu. Ini, okay, ini adalah kita punya... Ay, sorry, babe. Gambar nak gambar? Ini kita punya... Ni. Gambar nak gambar? Glamping itu. Ini kita nak mandi tu. Okay, sekejap. Ambil gambar sekejap. Okay, so Azwar akan lead kita. Aidit. Dia ni kenapa? Wait, sini sumpah tak rata. Saya terpijak antar batu. Azwar dekat depan. Aidit tak ada lama pun guys. Dia macam paras betis lah. Ada banyak ikan ni. Mana ni ikan? Sini dah ada Ini cenderung sikit guys. Sorry kita rekod suasana. Guys, kita baru je mandi-mandi. So macam nak naik dah. Sekarang pukul 10.45. Kita punya check out pukul 12. check out pukul 12. So jom kita naik. Cantik kat sini. Padam ke? Oh, kita punya kasut kan apa? Naik je. Itu waktu kan. Ayo. Kita kena naik sini lah guys. Ni macam laluan ke salah satu dia punya ni lah. Jom naik. Ada orang turbo naik. Nampak lah. Sejuk. Jom. Ini pemandangan dari atas. Mana nak panas? Oh, ni tandas. Oh, yang besar punya tandas. Oh, ni tilong ni sumpah besar. Saya nak tanya dia pasal ayan. Ni tak ada gerak. Ada?
dia dekat seberang. Oh, ini kita. Zola pernah datang sini guys. Memang. Masuk Kalau nak. kita ramai-ramai best lah. 6 orang. Nah, masuk nah. Video. Video. Ni bilik ni untuk 6 orang. Oh, ini kita punya. Ini 3 katil. Ni kita punya guys. Kau boleh lompat. Ni ke bilik kita? Ha, bilik kita. Zola. Zola masih berak tau. Tak ada dia minta. Masih berak. Okay guys. This is us. Sekarang kita orang. Ada tempat-tempat ni pagi tadi kan. Saya bangun pagi. Korang tidur. Saya tengok TikTok kat sini. Wow. Sini weh dia tak. Saya tengok TikTok. Lepas saya nampak pagar tu. Dia akan buka. Dia kunci guys pagar. Satu malam. Hai guys. Kita orang sekarang ni tengah tunggu Aina tengah bersiap. Sebab kalau nampak kita orang dah siap. Sekarang untuk saya bahan Nak kat suap? bawah. Oh tu lah. Kalau korang nak tahu, ada orang tak siap-siap lagi. Memang lambat dia tu. Lepas tu dia akan nyanyi. Dia nyanyi lagu apa tadi? Negara. Bukan. Negara aku. Jadi Hey, what's up guys? Welcome back to our channel. Hari ni nak buat apa guys? Welcome Hai, to nak makan. Crocs Gang. Cik. Hari ni nak makan sukiya guys. Cepat kita nak gambar. Bilik sudut depan. Surupan. Bilik sebelah dengan bilik depan. Bilik depan dah keluarkan beg. Dah keluar. Sebab kalau kita orang nak ada deposit 100, so nak ambil deposit tu. Betul. Dah. Deposit kereta. Duduk mesti kita bangun tu kan? And this was our home for one night. Monkey's by the river, Hulu Langat. Bye. No, kita ada lagi episod seterusnya di Sukiya. Okay, semua balik jalan. Bye kecil-kecil hangus. Sampai kemil. Oh, Zola, super paparazzi. Ni aku kecil-kecil yang kacau kita semalam. Guys, kita orang dah nak balik dah. Hai Zola. Tu Aina tengah ambil gambar Dah letak air. terbang. Barang-barang semua dah masuk. Lepas tu kat depan tu receptionist je. So kita orang dah check out dah tadi. Tapi kita orang pergi ambil gambar dulu. Tenangnya kat sini. So nak balik dah guys. Besok dah kerja kat sini. Kat cafe dia ada je. Dia jual, kita tengok dalam peti ais tadi. Ada apa ni, minuman tin-tin semua ada je. Lepas tu ada telur. So macam boleh je lah kalau nak beli barang-barang dapur kat situ. Okay. So sekarang ni. Oh, okay. 4 kad kot. Beg dah tinggal. Saya tengok. Special dia apa yang menarik. Comel. Ini comel kat tu. Ni mana yang first? Comelnya. Ni. Yang ni pun comel tu. Yang love tu. Ni kak. Oh, okay. Mana ni? Wow, guys, comel gila. Bang ah. Nanti ada stiker kita. Sila gila. Macam stiker tu. Stiker tu memwowkan lagi. Comel. Comel. Sukiya. Okay. So hari ni kita akan membuat upacara setahun sekali. Dan saya target 10 tray. Saya 6 tray. Okay. Aina 5 tray. 5. Macam mana? 20 tray. 6. Okay. Kita lihat hari ni misi kita boleh kita. Oh guys, nampak saya gila. Yum. Okay, jangan kena straight last. Okay guys, bye. Bye. Sangat menyenangkan guys. Daging. Aina kata dia jalan macam mana Aina? Jalan kenapa? Sebab Tinggal sikit sebab ada mimpi daki.
Ya, Zola nak balik dah guys. Ballerina. Betul ke? Aku try. Dia tak boleh. Tak boleh, dia jangan cabar Aina ni. Zola nak balik guys. So sad. Dia tu semalam dia bawa kereta. Dia tak bawa kereta pergi rumah kita orang tu. Aku ambil lah. Lepas tu guys, family dia semua tak ada kat rumah. And dia tak ada kenderaan. Jadi sekarang ni esok kunci rumah semua tak ada guys. Esok budak tu pergi kerja naik Grab. Sebaiklah bawa laptop. Ya weh, nasib baik saya datang rumah Aina bawa laptop. Ya dia. Sebab nak siapkan kerja. Ya. Sekali touch yang dia suruh baik, dia suruh. Yes. Lembut gila guys. Sejuk. Nah, dah lah ni. Bye. Aina, okey ke? Kita orang dah nak balik dah. Memang sangat kenyang guys. Wih, wih. Ya Allah. Okey. Sana sempit. Kau ada ruang tak? Ada ke? Boleh ke nak? Allah Akbar. Ui, kenyang ya Allah. Masuk kereta masih tersandar. Penat makan guys. Aduh. Rupanya mampu bersandar saja. Guys, dah nak hantar Zola balik. Zola balik dah. Pandai dia pulang balik. Kita jumpa dia pada bulan pada konvo je insya-Allah. Dia pergi kompo. Pada pergi konvo dah. Zola. Ni barang-barang Zola. Belum. Tu beg IKEA rumah kan? Terus ke apa? Aku ikut je. Kalau kau nak rehat dulu ke? Ni Sebab jam kan? Oh. Nak lepas jam pun boleh juga. Patut kisah. Beratnya. Merah. Tak ada dah. Kau dah ambil dah kau punya kipas. Kipas dalam beg rumah. Bye Zola. Bye. Rekod ni mana? Oh, temuan perpisahan ada manusia biasa. Mabuk daging. Mabuk daging. Basah-basah. Batu semua tu. Basah-basah. Kita mandi sungai apa kita ni? Kita mandi sungai tu. Sejuk boleh tadi. Terketar-ketar. Bergetar jiwa. Banyaknya lagu dia ni. Macam main karaoke. Tekan sini ke? Sebenarnya impian nak jadi singer. Tonton ni turning point awak. Banyak turning point. Nampak passion sikit tak ada turning point. Passion turning point. Hai. Hai dah Zola. Thank you doa Azhar ajak kita orang. Thank you doa guys menerima. Hai Kim. Nak letak. Alhamdulillah ya Allah. Boleh ke letak atas ni baik? Boleh. Bye. Thank you lah. Thank you. Jangan nangis. Jumpa nanti. Berapa kali nak salam aku ni? Bomo dia tak boleh orang pertama dah orang dia nak jadi orang tengah juga. Bye. Take care dah kat bulan lagi 2 bulan. Adalah. Bye. Selamat driving. Selama Bulgari. Bye. Rakam Zoli keluar. Okay guys, kita nak bye-bye Zola. Bye Zola. Bulan depan ni. Bye Zola. Tetamu jemputan kita untuk kali ini. Kita bergerak pulang. Bye, jumpa lagi. Bye babe. Selamat habiskan intern kat pulang. Take care babe. Hati-hati. Kau dah letak bukan lokasi. Location tak nak share. Bye Zomba. Bye guys. Bye. Jumpa lagi. Thank you. Oh, bye Zola. Thank you. Bye Zola dan Zoli. Bye. See you. Bye. Bye Zoli. Oh, sedihnya. Maybe lah. Jadi inilah penutup kita punya glamping. Kita dah sampai kat Roselia dan bye guys, kita orang nak habis intern dah lagi seminggu. Seminggu
tunggu guys. So next next vlog korang akan nampak kita orang ni dah tak bekerja sebagai intern. Kita bekerja di UKM dah. Kita jual haji dah alumni. Tak boleh dah makan K-Fry 2%, 20%. Okay, bye guys. Jumpa next trip insyaAllah. Betul.